Okay guys, so hari ni aku nak buat jemput bawang dan kentang. So bahan-bahan dia tepung gandum, tepung gandum, sedikit garam, ni kentang, bawang besar. So aku nak potong ni dulu. Dua-dua ni aku nak potong. Okay, stay tune. Ambil sikit garam. Okay, agak je macam ni, korang tabur je. Okay, lagi sikit lagi. Saya cukup rasa saya cukup rasa. Okay, so sudu ni letak sini. Okay, so nak masukkan kentang ni. Okay, kentang ni, bawang kena campur dekat sini. Okay, so kena taruh sikit air, campur sikit air. Okay, tapi jangan terlalu banyak, agak-agak je. Dan korang gaul. Okay, gaul. Gaul sampai dia sebati. Okay, gaul je. Okay, so kalau tekstur dia macam ni, macam ni, korang kena tambah lagi sikit air. Okay, kena tambah sikit air. Okay, sampai tekstur dia macam ni. Okay, dia pekat likat macam ni. Okay, korang kena gaul sampai sebati macam ni. Okay, baru ready untuk goreng. Alright. Okay, tak minyak. Okay, minyak jangan banyak. Okay, minyak jangan banyak, agak-agak je. Okay, minyak macam ni. Ni kita nak goreng. Tunggu minyak betul-betul panas, geng. Okay, tunggu minyak betul-betul panas baru goreng. Okay. Okay, macam mana kita nak tahu minyak tu dah panas ke belum kan? Okay, korang celup dulu sudu ni. Okay, ni maknanya minyak dah panas. So, boleh celup dan tuang. Celup. Okay. Celup lagi dan tuang. Begitulah seterusnya. So bila dah korang dah masukkan macam ni kan, tunggu dalam masa 2 atau 3 minit. Paling tak pun 2 minit lah. Okay, lepas tu baru kita balikkan dia. Macam tu. Okay, so aku dah balikkan dia. Kejap lagi dah boleh turun. Okay. Okay, so ni aku baru masukkan. Yang ni dah turun. Dia sampai ke kuning-kuning emas ni. Okay, so ni dah boleh ready untuk makan. Okay, so kalau dah siap, dah siap macam ni, korang boleh makan dengan sos ataupun kalau macam aku lah, ada kuah asam pedas, korang banjirkan asam pedas tu dalam ni. Memang sur. Boleh try. Okay.
Okay, so inilah kejadiannya. Okay, ni banjir ikan dengan kuah asam pedas. Korang belum try kan? Boleh try geng. Padu. So korang nak makan dengan chili sauce pun boleh. Cara dengan chili sauce. Ini menu simple Menu simple geng. So tu dia, menu simple bujang. Korang boleh try kat rumah. Okay, sedikit sebanyak boleh share kepada kawan-kawan. Right, yang mana belajar tu kan, tak tahu nak masak apa, boleh try. Okay, itu saja. Bye bye.